Halo, 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 kopi kami low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lama dah tak bersiaran ni. Okey. Ni terpanggil nak share sesuatu lah berkenaan ikan saya. Okey, update terkini lah, update terkini Okey, hari ni apa saya nak share, nak kongsikan dengan anda semua tentang salah satu uh, penyakit ikan arowana. Apa dia penyakit tu? Penyakit insang terlipat. Insang terlipat. Okey, daripada saya pernah bela arowana ni sebanyak 4 ekor semua sekali, 4 ekor. Okey, 4 ekor. So dalam sejarah 4 ekor tu, 2 ekor tak pernah kena penyakit insang terlipat. Kecuali yang 2 ekor yang tinggal ni. Malangnya yang 2 ekor tu semua adalah menghadap ilahi lah. Okey. So yang ni tinggal 2 ekor ni lah. Okey. Si Tong Yan ni yang saya dah bela selama ikutkan umur anak saya dah 4 sekarang 10 tahun lah. So ni Tong Yan ni 10 tahun dah. Okay, 10 tahun. Kemudian si Super Red ni baru lagi. Ni baru lagi. Rasanya berapa tahun tak sampai setahun lagi kot. Tak ingat dah. Kena tengok balik tarikh deal dengan seller tu. Okey, jadi 2 ekor yang tinggal ni ada kena insang terlipat. Okey, insang terlipat. Apa puncanya sebenarnya? Punca dia air arowana ni air lah problem dia Si Tong Yan ni kena dulu yang saya perasan lah. Saya perasan dia terkena sebab masa tu air nampak macam saya bagi makan ulat. Ulat tu dia, punca minyak tu rasanya ulat yang dia pepak, dia kunyah tu mengeluarkan isi ulat tu, isi ulat yang putih-putih tu, ulat besar lah. So dia bertaburan kat bawah ni. Mungkin sebab tu kot. So permukaan air tu dia macam berminyak. Mungkin air kekurangan oksigen kot. Yang memaksa ikan ni bernafas lebih laju kerak laju. So insang dia tukar lebih cepat. Kalau berbanding dengan keadaan relax ni nampak. Kalau relax ni insang dia tak bergerak pun. Dia bernafas dengan lebih relax lah. Keadaan air bersih okey, tak ada masalah. Kalau air tak ada masalah. Jadi apa yang saya buat? Saya tak potong masa terlipat tu. Saya hanya tukar air lah, jaga air dengan lebih baik macam tu. Sedut semua yang minyak-minyak tu ke permukaan tu kan. Pipe tu pastikan sedut dekat permukaan. Sebab saya punya sistem filter ni air masuk daripada bawah. Kalau air daripada atas, pipe tu air masuk ke atas tak ada masalah lah. So minyak tu boleh turun sekali ikut pipe tu, pipe overflow tu okay. Jadi sekarang saya punya filter air daripada bawah masuk pusing ke bawah, masuk bawah, masuk tangki filter something Itu kelemahan juga tu. Kelemahan pipe yang saya set up lah. Saya ingatkan supaya kotoran daripada bawah senang masuk. Kotoran daripada bawah senang masuk, jadi tak adalah berkeladak bawah ni. Okay. Itu settle satu tapi permukaan pula kita tak terjaga lah dia punya tu tak apa terkesan lah dengan tu, dengan sistem perpaipan kalau dia masuk pada atas mungkin minyak tu takkan kacau permukaan air lah. So saya rasa itu punca dia sebab kekurangan oksigen air, sebab saya tak pakai bubble. Okay. Ini menyebabkan ikan tu bernafas dengan lebih kerak. Jadi apa saya buat, saya cuci air macam biasa, jaga air, sedut semua minyak-minyak atas ni guna manual getah sedut ke atas. Saya tak tenggelamkan getah tu, sedut permukaan saja. Okay. Jadi dia boleh baik. Dia insang dia elok dengan sendiri tanpa perlu buat pembedahan. Okay. Tapi malangnya Super Red ni terkena insang terlipat. Jadi saya apply dia sama macam Tong Yan ni lah. Kononnya nak tukar air sampailah dia baik sendiri. Tengok-tengok hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan tak baik-baik. Saya ingat lama juga saya biar keadaan dia terlipat tu. Jadi silap saya sendiri, saya biar tak operate. Bila keadaan tu sepatutnya saya kena operate dengan cepat sebelum yang terlipat tu menjadi keras. Okey, jadi keras. So apa yang nak dipendekkan cerita, saya try operate itu tak boleh. Saya dah semuanya dia dah keras. Memang saya dah terlambat. Saya dengar dapat nasihat daripada seorang yang pakar, kategori pakar dalam operate ikan ni. Kalau tengok kat Facebook, nama dia Atanku tu. Saya tanya dia macam mana nak handle dengan. Dia kata kena cepat, jangan biar yang terlipat tu dah keras. Malangnya saya
Masa nak operate tu, saya bagi dia pensan, ambil-ambil, tangkap masuk plastik semua. Nak gunting tu mula tengok rupa dah keras, dah tak boleh nak gunting pun tak berani dah. Saya takut kalau gunting tu dia terus berlubang situ, terus tak cacat kekal, tak boleh nak pulih. Jadi terpaksa biarlah. Biarkan dia terlipat macam itulah. Okey. Nanti saya tunjuklah Jadi so ikan ni terpaksa hidup dengan keadaan defect dah sampai dia besar. Okey. Itu kesilapan yang saya rasa sesal jugalah. Tapi nak macam mana macam itulah. Kena bela saya. Tanggungjawab saya lah, kena besarkan dia dalam keadaan dia defect, dan niat saya bukan untuk jual pun, untuk benda sini InsyaAllah nanti kalau aquarium ni dah siap repair yang 5 kaki ni, saya akan bubuh dia kat sini lah. Okay. Ataupun MG seekor lagi. MG satu lagi ikan, satu lagi last mungkin MG lah, saya koleksi saya nak cari ni. Okay. Itu nanti kita sembang lagi. Okay. Okay, tengok tu insang dia dah terlipat. Sekarang ni memang tak boleh buat apa lah tu, dia akan jadi macam tu lah. Okay. Dia dah terlipat bahagian keras tu, dan dia ada sedikit PLJ. PLJ tu kita try settlekan dulu tanpa operate dulu. Kita try dia pump makan lagi ke, bagi badan dia naik cepat. Okay. Kalau boleh lah. Okay. Kalau tak boleh, kita kena operate lah depan. So inilah so ikan ni ikan yang first kena penyakit PLJ lah. Ikan koleksi saya dulu, Super 8 saya pernah kena PLJ, dan dia boleh sembuh sebab saya pump makan ni. Tapi ini tak tahu lagi, kita tengoklah prestasi ni macam mana, boleh sembuh atau tak boleh sembuh. Okay, tengok memang rasa terkilan, mata pun sakit tengok ikan defect ni kan. Dia macam mana, salah sendiri. So kenalah berhati-hati selepas ni kalau ada Super 8 barulah. Rasanya MG Mansion Gold Blue Base, itu satu lagi nak cari. Okay, itu sahaja untuk kali ni. Okay, di sini saya ingin berpesan lah, kalau lah arwana anda terkena insang terlipat tu, so jangan tunggu lama sampai dia punya penutup insang dia keras. Okay, paling selamat cegah dulu lah sebelum terkena. Okay. Sebab apa Super 8 ni dia terkena masa tu saya bela ikan bandaraya. Kononnya nak cuci lah. Sebab kan kita tanning dengan lampu ni, dia cepat naik lumut. So diharapkan pada ikan bandaraya tu boleh sedut lumut tu lah. Tapi dia sedut lumut, dia berak sekali. So taik dia tak sedut. Okay. Jadi air tu mungkin kandungannya menyebabkan amonia tinggi ke apa ke, menyebabkan air tu tercemar, menyebabkan ikan ataupun oksigen berkurang, menyebabkan ikan tu terpaksa bernafas dengan lebih kerap, dengan lebih laju. Untuk insang dia tutup buka tu menyebabkan dia terlipat. Okay. So kalau nak cegah benda tu, jaga air dengan baik lah. So arwana ni air je, jaga air. Follow apa yang sebenarnya saya share sebelum ni, cara-cara jaga air tu. Tengok sekarang dah terkena kat saya pula. Okay. Saya harapkan semua arwana anda sihat, walafiat lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Zas.